Okey gang, sabar projek Wira Geran aku ni. So semalam aku dah tukar spring adjustable TEG dari yang potong punya kepada yang baru gang. Mesti korang tertanya kan, kenapa aku tak turunkan lagi kereta ni? Sebab aku perasan yang stabilizer link ni sudah barai teruk weh. Korang tengok ni, aku goyangkan. Memang dah free play habis dah. Benda ni lah punca lalu dekat jalan tak rata kan. Dia bunyi geduk-geduk-geduk. Jadi hari ni aku nak tukar kepada stabilizer link yang baru gang. Stabilizer link ni aku beli dekat kedai orange sebelah. Macam biasa gang, kalau nak beli boleh check channel Telegram Wira Geran. So gang, first kali buka stable link yang lama ni. Kalau nak buka ni memang kena tahan atas ataupun bawah. Lepas tu buka lah, tarik dia punya batang tu keluar dan terpisahlah segala benda dekat situ. Ini dia gang, yang lama punya. Tengok bush dia, memang betul-betul dah jadi bulat dah. Kalau yang baru, tengok ni, elok je bentuk silinder. So ni aku check bush yang ada dekat dalam frame tu, macam masih okey lagi. So jom pasang stabilizer link yang baru. Okey, masa aku nak pasang ni memang tak muat weh. Memang susah betul nak pasang tengah tu. Jadi mengikut palatau aku buka belah kiri supaya dia ada ruang yang luas untuk pasang. Jadi ternyata betul gang, lepas buka terus boleh masuk semua bahagian yang tengah tu. Tapi tidak semudah itu gang. Kejap aku pasang dulu belah kiri ni. Nampak tak aku tak pasang dulu atas dia? Sebab nak pasang atas dia ni memang tak ada ruang gang. Jadi aku palatau lagi. Aku ambil jack dan compress bush yang bawah je, biar batang dia tu naik. Dan aku boleh masukkan nut. Mantap, menjadi gang. Tengok tu, dah pasang dah. Jadi lepas tu aku ketatkan nut dia. Aku dapat tips semasa ketat ni kan, jangan terlalu ketat sangat. Lagi ketat lagi cepat dia rosak. Jadi secara automatik belah kiri terus senang nak masukkan. Mantap. Ikat juga sama macam belah kanan. Jadi siap dah gang, tukar stabilizer link yang baru gang. Dan aku test goyangkan, memang tak ada free play langsung gang. Memang sangat kukuh je gang. Jadi alang-alang dah terbuka macam ni kan. Eloklah aku cuci dalam fender ni pula. Okey, kali ni aku ikut step yang betul gang, iaitu letak sabun dulu, gosok-gosok-gosok, lepas tu barulah taruh di greaser gang. Mantap. So gang, tak habis lagi ni. Jangan lupa follow aku untuk update seterusnya.